Tahukah anda bahawa di bahagian tubuh anda yang tidak pernah terlintas di fikiran anda, pada saat ini juga tersembunyi jutaan kuman berbahaya? Saya tidak bercakap tentang tempat-tempat yang sudah terang-terangan diketahui semua orang, tetapi tentang kawasan-kawasan bahaya yang tersembunyi betul-betul di atas badan anda. Saya memberi amaran tentang syurga sempurna bagi mikroorganisma yang boleh memusnahkan kesihatan anda dari dalam di tempat yang gelap dan lembap setiap hari. Apa yang menakutkan ialah 5 bahagian maut yang akan saya kongsikan hari ini telah dilupakan sepenuhnya dalam rutin kebersihan harian anda. Bahagian-bahagian ini secara senyap membiarkan koloni kuman berbahaya melepaskan toksin terus ke dalam aliran darah anda, melemahkan sistem imun anda dan mempercepatkan proses penuaan dengan cara yang tidak dapat dipulihkan. Dan yang paling teruk ialah anda langsung tidak menyedari serangan hendap yang sedang berlaku di dalam tubuh anda sendiri. Tidakkah anda sudah mula merasakan isyarat amaran pertama? Anda mandi dengan teliti setiap hari dan menjaga penampilan anda dengan rapi, tetapi perkara-perkara aneh masih berlaku. Bau busuk misteri yang datang dari suatu tempat di badan anda tetapi anda tidak dapat mengenal pasti puncanya. Rasa tidak selesa dan gatal yang berterusan di kawasan yang sebelum ini tidak bermasalah. Keletihan yang tidak dapat dijelaskan walaupun anda telah berehat secukupnya, sakit kepala yang tidak normal dan penurunan tenaga tanpa sebab yang jelas, ini bukanlah simptom kebetulan atau penuaan. Ini adalah siren kecemasan yang dihantar oleh tubuh anda meminta pertolongan di hadapan pencerobohan senyap berbilion-bilion kuman berbahaya. Mereka mengubah bahagian-bahagian gelap tubuh anda menjadi sarang jangkitan mudah alih dan dari situ mereka menyebarkan toksin ke seluruh badan anda 24 jam sehari tanpa anda sedari sedikit pun. Kebenaran kejam yang akan saya dedahkan mungkin akan mengejutkan anda, tetapi ia juga mungkin menyelamatkan nyawa anda. Apa yang saya kongsikan hari ini bukan sahaja akan mengubah sepenuhnya hubungan anda dengan tubuh anda, tetapi ia juga boleh menjadi kunci untuk mendapatkan semula kesihatan yang hilang, mencegah penuaan pramatang dan menambah bukan sahaja beberapa tahun, tetapi dekad kehidupan yang berkualiti. Yang penting ialah anda perlu bertindak sekarang sebelum terlambat. Dan saya Dr. Muhammad Adam dengan pengalaman lebih 30 tahun dalam bidang penjagaan kesihatan warga emas di Malaysia. Sebelum kita mula, bagi anda yang belum melanggan saluran kesihatan kita, sila tekan butang langgan dan aktifkan loceng pemberitahuan agar sentiasa menerima maklumat kesihatan yang penting. Jika anda rasa kandungan ini bermanfaat, sila tinggalkan nombor 1 di ruangan komen. Jika anda belum bersetuju sepenuhnya, sila tinggalkan nombor 0 untuk membantu saya menimba pengalaman dan menjadi lebih baik pada perkongsian seterusnya. Bahagian pertama dan mungkin yang paling berbahaya. Ruang biologi seperti lohong hitam di tengah-tengah badan anda yang telah anda lupakan sepenuhnya selama berdekad-dekad. Saya bercakap tentang pusat yang kecil itu, tanah terbiar, di mana anda tidak sedar bahawa anda sedang membiakkan sebuah angkatan tentera kuman pembunuh di dalam tubuh anda sendiri. Satu kajian mengejutkan yang diterbitkan pada tahun 2014 telah menggegarkan seluruh komuniti perubatan dengan mendedahkan kebenaran yang mengerikan. Pusat seorang individu biasa mengandungi sehingga 67 jenis kuman yang berbeza dan dalam kes-kes yang paling teruk, jumlah ini boleh mencapai lebih daripada 100 jenis mikroorganisma berbahaya yang berlainan. Ini bermakna pada saat ini juga, anda membawa sebuah ekosistem mikrob yang lengkap di dalam badan anda. Sebuah dunia gelap yang penuh dengan makhluk berbahaya yang anda langsung tidak ketahui. Bayangkan perkara yang mengerikan ini. Pusat anda adalah tempat persembunyian yang sempurna untuk pembiakan kuman. Ia mempunyai semua yang diperlukan oleh mikroorganisma berbahaya untuk berkembang maju. Suhu yang hangat seperti inkubator, kelembapan yang sentiasa tinggi, kegelapan sepenuhnya dan perlindungan daripada cahaya matahari yang mempunyai kesan pensterilan. Lebih teruk lagi, di sinilah semua makanan paling lazat bagi kuman terkumpul. Sel-sel kulit mati, sisa sabun, serat dari pakaian, peluh dan sebum, semua ini mewujudkan jamuan besar 24 jam untuk jutaan mikroorganisma berbahaya. Tetapi ini hanyalah permulaan mimpi ngeri. Apabila koloni kuman maut ini membiak di luar kawalan, mereka bukan sahaja menghasilkan bau yang menjijikkan. Mereka secara berterusan mengepam toksin maut terus ke dalam aliran darah anda, mewujudkan serangan biokimia rahsia ke seluruh badan anda. Toksin-toksin ini bertindak seperti peluru pemusnah, mencetuskan tindak balas keradangan yang ganas dan meluas dari kepala hingga ke kaki. Dalam rekod klinikal pengalaman saya yang menyeramkan,
sehingga 70% pesakit warga emas yang saya rawat yang menderita keletihan kronik yang tidak dapat dijelaskan, semuanya mempunyai satu persamaan. Mereka membawa sarang jangkitan yang senyap dan berterusan di kawasan pusat mereka. Apa yang menakutkan ialah kebanyakan mereka langsung tidak tahu bahawa mereka sedang dihakis dari dalam. Keadaan keradangan yang berterusan ini bukan sekadar membuatkan anda berasa letih, ia memusnahkan dengan kejam, memburukkan lagi penyakit-penyakit maut yang mungkin sudah anda hidapi seperti diabetes, penyakit kardiovaskular dan artritis berkali ganda. Ia seperti pemusnah senyap, menyedut setiap sumber tenaga penting dalam badan anda, membuatkan anda berasa seperti mayat hidup yang layu setiap hari tanpa memahami sebabnya. Tetapi ada kebenaran yang lebih menakutkan yang perlu saya dedahkan kepada anda. Dari perspektif rohani dan tenaga kehidupan, pusat adalah titik sambungan suci pertama anda dengan kehidupan. Ia adalah tempat di mana anda menerima zat pertama dari ibu anda sebelum anda boleh bernafas sendiri. Mengabaikan bahagian ini dan membiarkannya menjadi sarang penyakit bukan sahaja satu tindakan pemusnahan diri secara fizikal, tetapi ia juga memutuskan sambungan tenaga anda dengan sumber kehidupan anda sendiri. Berita baiknya ialah penyelesaian untuk menyelamatkan keadaan ini adalah sangat mudah, tetapi ia mesti dilaksanakan dengan segera. Ambil sebiji putik kapas, basahkannya dengan air suam yang dicampur sedikit sabun antibakteria yang lembut dan kemudian dengan gerakan membulat yang sangat lembut bersihkan bahagian dalam pusat anda sepenuhnya. Ingat, kulit di kawasan ini sangat rapuh dan sensitif, jadi jangan sekali-kali menggosoknya dengan kuat. Langkah paling penting yang 90% orang terlepas. Selepas membersih, anda mesti mengeringkan kawasan ini sepenuhnya dengan putik kapas bersih yang lain. Ini kerana jika sedikit pun kelembapan tertinggal, anda secara tidak sedar mewujudkan keadaan untuk malapetaka kuman berulang kembali, malah mungkin lebih teruk daripada sebelumnya. Jika anda mendapati bau yang busuk, kulit yang kemerahan secara tidak normal atau sebarang lelehan yang mencurigakan, ini adalah isyarat amaran merah. Jangan teragak-agak. Segera dapatkan bantuan perubatan kerana jangkitan mungkin sudah merebak jauh ke dalam dan memerlukan campur tangan profesional. Apa yang ajaib ialah dengan hanya 30 saat rutin mudah ini setiap hari semasa mandi, anda boleh mengubah keadaan sepenuhnya, mendapatkan semula tenaga yang hilang dan melindungi tubuh anda daripada serangan senyap ini. Zon nombor 2, belakang telinga. Ini adalah salah satu penemuan yang paling mengejutkan dan pada masa yang sama menakutkan dalam kerjaya perubatan saya. Bahawa kawasan kecil di telinga anda tidak lebih besar daripada sekeping shilling boleh menjadi jendela maut yang mendedahkan segala-galanya tentang keadaan kesihatan teruk yang anda hadapi. Tetapi yang lebih teruk ialah tempat ini merupakan laluan terus bagi patogen untuk menceroboh bahagian paling penting dalam tubuh anda. Di dalam lipatan gelap di mana telinga bersambung dengan kepala anda, di kawasan yang mungkin tidak pernah anda sentuh seumur hidup anda, sebuah tragedi biokimia yang mengerikan sedang berlaku. Di sini, satu campuran toksik yang sangat kuat sedang dibancuh daripada sebum, iaitu minyak melekit yang sentiasa dirembeskan oleh kulit, berbilion-bilion sel kulit mati yang mereput, habuk toksik dari persekitaran yang tercemar, dan beratus-ratus jenis bakteria karnivor yang bersaing antara satu sama lain untuk memakan jamuan busuk ini. Inilah kebenaran maut yang 99% manusia di planet ini langsung tidak ketahui. Bahagian kecil di belakang telinga yang kelihatan tidak berbahaya ini sebenarnya adalah sambungan terus seperti saluran paip maut ke sistem limfa dan rangkaian peredaran darah terpenting dalam badan anda. Setiap saat, toksin dan kuman dari sarang jangkitan ini dipam terus ke dalam darah anda, merebak ke seluruh badan seperti serangan biologi yang terancang. Apabila anda terus mengabaikan dan membenarkan angkatan tentera kuman pembunuh ini membiak di luar kawalan, anda bukan sahaja menghasilkan bau busuk yang boleh dihidu oleh orang yang berada beberapa meter jauhnya, walaupun anda sendiri tidak menyedarinya. Lebih teruk lagi, anda dengan tangan anda sendiri mengubah tubuh anda menjadi relau keradangan kronik. Hari demi hari, api keradangan merebak membakar organ-organ dalaman anda dari dalam. Kajian-kajian perubatan terkini telah menggegarkan komuniti saintifik apabila membuktikan kaitan maut antara keadaan keradangan kronik di titik panas seperti belakang telinga dengan perkembangan pesat penyakit-penyakit degeneratif yang membawa maut, penyakit kardiovaskular, artritis reumatoid dan yang paling menakutkan, penurunan kognitif awal yang membawa kepada kehilangan ingatan sepenuhnya.
Semasa tahun-tahun latihan klinikal saya yang sukar, saya telah menyaksikan beratus-ratus kes pesakit yang menderita sakit kepala yang teruk dan tidak henti-henti, pening yang mengerikan dan kehilangan keseimbangan yang serius selama bertahun-tahun tanpa dapat mencari puncanya. Apa yang ajaib dan pada masa yang sama menakutkan ialah dengan hanya menjaga kebersihan kawasan belakang telinga dengan betul, simptom-simptom ini hilang secara ajaib dalam beberapa minggu. Sebab saintifik di sebalik fenomena ajaib ini sebenarnya sangat menakutkan. Keradangan yang berterusan di kawasan ini secara langsung menyerang saraf-saraf penting dan rangkaian kapilari halus di sekelilingnya, menyekat aliran darah ke otak dan telinga dalam secara serius. Dua bahagian yang sangat sensitif dan penting untuk mengekalkan kesedaran, ingatan dan keseimbangan anda. Tetapi ada aspek psikologi yang lebih menakutkan dan mendalam yang perlu saya beri amaran. Apabila anda mula mengabaikan dan tidak mempedulikan bahagian-bahagian tertentu badan anda secara tidak sedar menghantar mesej pemusnahan diri yang sangat berbahaya. Bahawa bahagian-bahagian ini tidak lagi berharga, bahawa anda tidak layak untuk dijaga. Inilah permulaan kitaran psikologi yang membawa maut. Pengabaian yang beransur-ansur ini akan merebak seperti kanser psikologi, bermula dari sudut kecil di telinga anda, merebak ke bahagian lain badan anda, dan akhirnya menyerang keseluruhan sikap anda terhadap kehidupan. Sebelum anda sedar, anda akan menyerah kalah sepenuhnya dalam penjagaan diri, menyerah pada impian anda, menyerah pada harapan anda dan menjadi versi diri anda yang lusuh dan putus asa. Mujurlah, cara untuk menyelamatkan keadaan ini sangat mudah tetapi memerlukan konsistensi mutlak. Semasa mandi setiap hari, gunakan tuala lembut atau spen kecil dengan sabun antibakteria yang mencukupi untuk membersihkan seluruh kawasan di belakang kedua-dua telinga dengan berhati-hati menggunakan gerakan membulat yang lembut. Ingat, kulit di sini sangat nipis dan sensitif, jadi jangan sekali-kali menggosok dengan kuat. Langkah hidup atau mati yang kebanyakan orang terlepas pandang. Selepas membersih, keringkan kawasan ini sepenuhnya dengan tuala yang bersih dan kering. Beri tumpuan khusus pada lipatan kecil di mana kelembapan boleh bersembunyi dan mewujudkan keadaan untuk bencana berulang. Jika anda berambut panjang, ikat rambut anda ke atas untuk membolehkan kawasan ini kering sepenuhnya secara semula jadi. Ini kerana sedikit pun kelembapan yang tertinggal boleh menyebabkan semua usaha anda menjadi sia-sia. Sekarang, mari kita beralih ke zon nombor 3. Ketiak. Jika anda fikir ketiak hanyalah tempat peluh berkumpul, anda silap besar. Ini adalah salah satu penemuan paling mengejutkan dalam kerjaya perubatan saya. Ketiak bukanlah kawasan yang tidak berbahaya, tetapi ia adalah sebuah stesen janakuasa yang penting untuk kelangsungan hidup, pusat kawalan terpenting dalam keseluruhan sistem pertahanan badan anda. Dan apabila anda menjadikannya sarang penyakit, anda sedang memusnahkan sendiri perisai terakhir yang melindungi nyawa anda. Tersembunyi jauh di dalam ketiak adalah rangkaian nodus limfa yang sangat penting. Mereka adalah pengawal barisan hadapan yang bertugas menapis dan menyingkirkan semua toksin berbahaya yang datang dari seluruh bahagian atas badan anda. Apabila anda mengabaikan bahagian maut ini, anda bukan sahaja menghasilkan bau busuk yang membuatkan orang lain menjauhkan diri, tetapi anda setiap hari melumpuhkan keseluruhan sistem imun anda, satu-satunya pertahanan anda terhadap penyakit, penuaan dan kematian. Apa yang mengerikan ialah persekitaran ketiak adalah syurga yang sempurna untuk pembiakan kuman pembunuh secara besar-besaran. Kehangatan yang berterusan seperti piring petri, kelembapan yang sangat tinggi dan terutamanya kewujudan kelenjar apokrin, kilang khusus yang menghasilkan sejenis peluh khas yang kaya dengan protein dan nutrien berkualiti tinggi. Inilah jamuan mewah yang diidamkan oleh berbilion-bilion kuman berbahaya. Mereka bukan sekadar memakan protein-protein ini tanpa bahaya. Dalam proses pencernaan yang menjijikkan ini, mereka melepaskan siri sebatian toksik. Bukan saja yang menghasilkan bau khas yang mengerikan yang semua orang tahu, tetapi juga toksin halimunan yang beribu kali lebih berbahaya. Apa yang 99% populasi tidak tahu ialah apabila angkatan tentera kuman ini membiak di luar kawalan, ia boleh menyebabkan jangkitan senyap dan berterusan yang dipanggil jangkitan subklinikal. Inilah jenis jangkitan senyap yang paling menakutkan. Ia tidak cukup kuat untuk menyebabkan simptom yang jelas serta-merta, tetapi ia cukup toksik untuk membebankan dan memusnahkan nodus limfa penting anda hari demi hari.
Lama-kelamaan, serangan berterusan ini akan menghabiskan sepenuhnya sistem imun anda, menjadikan anda sasaran mudah bagi semua penyakit berbahaya yang sebelum ini mudah ditewaskan oleh badan anda. Semasa tahun-tahun latihan klinikal saya yang sukar, saya telah menyaksikan beratus-ratus kes pesakit yang sentiasa diserang selesema, sakit tekak dan jangkitan pernafasan, seolah-olah sistem imun mereka telah menyerah kalah sepenuhnya. Mereka hidup dalam keadaan keletihan kronik yang teruk dan malah sistem pencernaan mereka juga terganggu dengan serius. Tetapi apabila mereka menjaga kebersihan ketiak mereka dengan betul berserta terapi rangsangan saliran limfa yang mudah, satu keajaiban berlaku. Semua simptom ini hilang secara ajaib dalam masa beberapa minggu sahaja. Tetapi ada aspek yang lebih menakutkan. Kesan psikologi dan sosial yang kejam yang kebanyakan orang pandang remeh secara berbahaya. Apabila seseorang mula berasa malu dan mengasingkan diri kerana bau badan mereka yang menjijikkan, satu proses pemusnahan diri psikologi bermula. Mereka mengasingkan diri daripada masyarakat, mengelak pertemuan dengan rakan-rakan, berhenti menyertai aktiviti sukan berkumpulan dan meninggalkan hobi yang dahulunya memberi mereka kegembiraan. Pengasingan sosial ini bukan sekadar sesuatu yang menyedihkan. Ia adalah hukuman mati yang perlahan. Kajian perubatan terkini telah menemui kaitan yang menakutkan antara pengasingan sosial dengan kadar penurunan kognitif yang mendadak, kemurungan yang teruk dan yang paling mengerikan, pengurangan jangka hayat pada orang dewasa dan warga emas. Dengan kata lain, mengabaikan ketiak anda bukan sahaja membunuh anda secara fizikal tetapi juga secara mental dan sosial. Mujurlah! Teknik untuk menyelamatkan keadaan ini bukan sahaja mudah tetapi jika dilakukan dengan betul, ia mempunyai kesan ajaib. Ini bukan sekadar menyapu sabun biasa. Anda perlu menggunakan sabun antibakteria khas yang lembut dan yang paling penting, teknik urutan khas. Semasa menyapu sabun, urut dengan lembut tetapi tetap dari bawah ketiak ke atas ke arah nodus limfa yang penting. Urutan ajaib selama 30 saat pada setiap ketiak ini merangsang sistem saliran limfa dengan kuat, membolehkan badan anda menyingkirkan toksin beberapa kali lebih berkesan daripada biasa. Inilah rahsia yang telah digunakan oleh pakar terapi urutan selama berdekad-dekad untuk memulihkan sistem imun. Selepas membilas sehingga bersih sepenuhnya, langkah hidup atau mati yang penting ialah mengeringkan seluruh kawasan ini sepenuhnya. Akhir sekali, pertimbangkan untuk menggunakan penyah bau semula jadi yang khas. Jenis yang tidak menyumbat liang pori sepenuhnya, membolehkan badan anda meneruskan proses detoksifikasi semula jadi yang penting. Ini kerana menyekat proses berpeluh sepenuhnya adalah seperti menghalang badan anda daripada menyingkirkan toksin. Satu lagi kesilapan maut yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya. Bahagian keempat, celah kelangkang. Inilah bahagian paling berbahaya dan penting yang perlu saya beri amaran kepada anda. Persimpangan hidup dan mati antara bahagian atas dan bawah badan anda. Tempat di mana semua sumber kekuatan, daya hidup dan keupayaan pergerakan anda ditentukan. Kawasan celah kelangkang bukanlah sekadar zon biasa tetapi ia adalah ibu pejabat tertinggi di mana keseluruhan rangkaian saluran darah yang mengekalkan kehidupan, nodus limfa terpenting dan sistem saraf yang kompleks yang mengawal setiap pergerakan anda berkumpul. Jika kawasan ini diracuni, seluruh umpaya tubuh anda akan runtuh. Apa yang mengerikan ialah bahagian maut ini sangat terdedah kepada serangan, terutamanya pada orang dewasa dan warga emas. Lama-kelamaan, lipatan kulit semula jadi di sini menjadi lebih dalam, membentuk terowong bawah tanah yang gelap dan sempurna. Kawasan yang sentiasa lembap dan tidak pernah terdedah kepada cahaya matahari di mana kelembapan dan patogen boleh berkumpul dan membiak dengan liar tanpa anda sedari sedikit pun. Apabila anda terus mengabaikan dan tidak mempedulikan bahagian hidup atau mati ini, anda dengan tangan anda sendiri sedang membuka pintu kepada bencana perubatan pelbagai lapisan yang mengerikan. Kulat parasit yang berbahaya mula menceroboh dan menakluki wilayah. Angkatan Tentera Kuman Pembunuh mula membina pangkalan tetap mereka. Keadaan keradangan kronik mula merebak seperti api liar. Semua ini bukan sahaja menyebabkan kegatalan, rasa pedih dan ketidakselesaan yang berterusan, tetapi ia juga mewujudkan kesan domino maut yang menjejaskan keseluruhan keupayaan pergerakan dan kebebasan anda. Inilah rahsia menakutkan yang kebanyakan orang tidak pernah sedari. Apabila terdapat ketidakselesaan yang berterusan di kawasan celah kelangkang, badan anda secara tidak sedar akan melaraskan dan mengubah postur berjalan anda untuk mengelakkan kesakitan. Perubahan yang kelihatan remeh ini akan mencetuskan rantaian tindak balas pemusnahan yang dahsyat. Tekanan tidak normal pada tulang belakang
anda akan menyebabkan sakit belakang yang kronik, kehilangan keseimbangan, masalah serius pada pinggul dan akhirnya kerosakan lutut, mewujudkan kitaran penderitaan yang merampas keupayaan anda untuk bergerak bebas hari demi hari. Kajian perubatan terkini dalam bidang geriatrik telah menunjukkan angka yang mengejutkan. Orang yang mengalami jangkitan kronik di kawasan celah kelangkang akhirnya mengalami penurunan aktiviti fizikal yang teruk sehingga 40% berbanding tahap normal. Angka ini bukanlah statistik kering semata-mata. Ia adalah hukuman mati yang perlahan terhadap kebebasan dan maruah anda. Penurunan aktiviti fizikal ini akan mengaktifkan proses pemusnahan yang teratur. Kehilangan jisim otot pada kadar yang menakutkan, penurunan ketumpatan tulang yang serius yang meningkatkan risiko patah tulang dan yang paling menakutkan peningkatan mendadak risiko jatuh. Punca utama warga emas kehilangan keupayaan untuk hidup berdikari sepenuhnya. Satu kejatuhan boleh menamatkan segala yang anda hargai. Kebebasan, maruah dan hak untuk menentukan kehidupan anda sendiri. Tetapi ada aspek yang lebih mendalam dan mistik yang sering diabaikan sepenuhnya oleh perubatan barat. Dari perspektif perubatan tradisional dan sistem penyembuhan suci yang berusia ribuan tahun, kawasan celah kelangkang dianggap sebagai salah satu pintu tenaga terpenting dalam tubuh manusia. Di sinilah terletaknya meridian-meridian penting. Persimpangan tenaga kehidupan yang mengawal aliran ki dan daya hidup ke seluruh badan. Apabila kawasan suci ini tercemar dan diracuni, bukan sahaja sistem peredaran darah anda tersekat dengan teruk, tetapi keseluruhan aliran tenaga kehidupan anda juga terhalang dan terbantut. Akibatnya ialah anda berasa lesu, tidak bermaya, hilang motivasi dan secara beransur-ansur menjadi versi diri anda yang rosak. Ini bukan sekadar teori mistik. Kajian saintifik moden mula membuktikan hubungan rapat antara kebersihan di kawasan-kawasan ini dengan tahap tenaga keseluruhan dan kesihatan mental seseorang. Menjaga dan melindungi bahagian hidup atau mati ini memerlukan perhatian yang sangat teliti dan khusus kerana sifatnya yang sangat sensitif dan kompleks. Ini bukanlah kawasan di mana anda boleh menggunakan sebarang sabun secara sembarangan. Anda semestinya perlu menggunakan sabun dengan pH yang seimbang sempurna untuk tidak memusnahkan ekosistem mikrob semula jadi yang bermanfaat. Rakan-rakan mikroskopik yang secara senyap melindungi anda daripada patogen yang lebih berbahaya. Semasa proses mandi, anda perlu memberi perhatian khusus dan teliti pada setiap lipatan kecil kulit, membersihkan dengan lembut tetapi menyeluruh setiap sudut gelap di mana kuman boleh bersembunyi. Teknik ini memerlukan kesabaran dan kehati-hatian seperti pembedahan mikro, langkah hidup atau mati di mana kebanyakan orang melakukan kesilapan maut. Selepas mandi, anda mesti mengeringkan seluruh kawasan ini sepenuhnya dan secara mutlak dengan tuala yang bersih dan kering. Sebaik-baiknya, tuala yang dikhaskan hanya untuk bahagian ini untuk mengelakkan pencemaran silang dari bahagian badan yang lain. Jika anda seorang yang mudah mengalami iritasi atau cenderung menjadi terlalu lembab, sedikit bedak talcum semula jadi berkualiti tinggi akan menjadi senjata perlindungan terkuat anda, mengekalkan kekeringan optimum dan mewujudkan perisai halimunan terhadap pencerobohan patogen sepanjang hari. Kita telah sampai ke bahagian berbahaya yang terakhir dan mungkin yang paling penting, kaki anda. Ini bukanlah sekadar gumpalan daging di hujung badan anda, tetapi ia adalah asas suci bagi segala kebebasan, maruah dan kebebasan yang anda miliki. Kedua-dua kaki ini telah berkhidmat dengan setia kepada anda selama berdekad-dekad, membawa anda beribu-ribu kilometer, menanggung berat badan anda siang dan malam, menyesuaikan diri dengan setiap muka bumi yang mencabar dan membolehkan anda meneroka dunia di sekeliling anda dengan bebas. Tetapi inilah juga tragedi terbesar. Rakan-rakan Palestin ini sering menjadi mangsa yang paling terabai secara kejam di badan anda. Terutamanya apabila usia meningkat dan menjadi lebih sukar untuk membongkok dan menjaga mereka, kebanyakan orang memilih jalan pengabaian sepenuhnya. Satu keputusan yang akan mereka bayar dengan kebebasan mereka sendiri. Tidakkah anda sudah mula merasakan isyarat amaran pertama? Berjalan tidak lagi terasa ringan dan yakin seperti dahulu. Setiap langkah terasa berat, terhuyung-hayang dan kurang stabil. Memakai kasut, satu aktiviti mudah yang dahulunya tidak perlu difikirkan, kini menjadi satu seksaan yang menyakitkan dan tidak selesa.
Kebanyakan orang hanya menyalahkannya pada penuaan semula jadi, tetapi inilah kesilapan maut. Berdasarkan lebih 30 tahun pengalaman klinikal saya boleh menyatakan dengan tegas satu fakta yang mengejutkan. 80% masalah mobiliti yang dialami oleh warga emas boleh dicegah sepenuhnya atau dipulihkan jika mereka tahu cara penjagaan kaki yang betul sejak awal lagi. Tetapi sebaliknya, mereka sedang menggali kubur mereka sendiri untuk menanam kebebasan mereka. Dari perspektif perubatan semata-mata, mengabaikan kaki anda bukan sahaja berbahaya. Ia adalah satu tindakan bunuh diri yang perlahan. Pengumpulan mengerikan lapisan kulit mati yang tebal seperti perisai, jangkitan yang dicipta oleh kelembapan toksik yang berterusan di antara jari kaki, cara memotong kuku yang salah, perkara-perkara yang kelihatan remeh ini secara senyap mewujudkan persekitaran biologi yang sempurna bukan sahaja untuk pembiakan kulat parasit dan kuman pembunuh secara besar-besaran, tetapi juga mewujudkan keadaan untuk mereka menceroboh terus ke dalam sistem peredaran darah anda. Apa yang mengerikan ialah sebaik sahaja patogen maut ini meresap ke dalam aliran darah, ia boleh menyebabkan jangkitan sistemik yang sangat berbahaya dan sukar dirawat, terutamanya pada warga emas di mana peredaran darah di anggota badan sudah lemah dengan teruk. Ini bukanlah penyakit yang jarang berlaku, ini adalah tragedi yang berlaku setiap hari di hospital-hospital di seluruh dunia. Kajian perubatan terkini telah menunjukkan angka yang mengejutkan dan menakutkan. Warga emas yang mengabaikan penjagaan kaki mengalami peningkatan risiko jatuh sebanyak 3 kali ganda berbanding purata. Risiko mendapat uzai yang tidak sembuh adalah 5 kali ganda. Dan yang paling mengerikan, kemungkinan kehilangan keupayaan pergerakan dan kebebasan sepenuhnya meningkat dengan ketara. Ini bukan sekadar nombor statistik yang dingin, ini adalah hukuman mati untuk masa depan anda. Apabila kulit di kaki anda mula merekah seperti tanah kering atau lapisan kalus tebal seperti batu terbentuk, jangan fikir ia hanyalah masalah kosmetik yang tidak penting. Perubahan yang kelihatan tidak berbahaya ini setiap hari sedang mengetatkan dan menyekat aliran darah yang memberi kehidupan kepada hujung saraf dan tisu selular anda. Apabila digabungkan dengan jangkitan kulat senyap pemusnah halimunan yang kewujudannya tidak disedari oleh kebanyakan orang, ia boleh mewujudkan kesan domino yang memusnahkan keseluruhan sistem peredaran anda. Tetapi ada satu kebenaran mendalam yang hampir tidak pernah disebut oleh sesiapa pun dalam komuniti perubatan yang saya percaya adalah intipati segalanya. Menjaga kaki anda bukan sekadar mencegah masalah perubatan, tetapi ia adalah tentang mengekalkan hubungan suci antara anda dan dunia di sekeliling anda. Kaki yang sihat dan terjaga akan memastikan jutaan gentian saraf mikroskopik sentiasa aktif, kuat dan sensitif. Ini sangat penting untuk mengekalkan keseimbangan yang sempurna, mengesan setiap perubahan pada permukaan tanah di bawah kaki anda dengan tepat dan bergerak dengan keyakinan mutlak. Kepekaan saraf inilah yang menjadi barisan pertahanan pertama dan terpenting anda terhadap halangan dan kejatuhan yang membawa maut. Jika anda kehilangan kepekaan ini, anda menjadi buta deria, tidak dapat mengesan bahaya dan menjadi mangsa mudah kepada kemalangan yang serius. Saya tidak akan pernah melupakan seorang pesakit yang mengubah sepenuhnya pandangan saya tentang kepentingan penjagaan kaki. Seorang lelaki berusia 73 tahun yang telah menjadi banduan di rumahnya sendiri. Dia telah berhenti keluar rumah sepenuhnya selama berbulan-bulan kerana berasa sangat malu dengan bau busuk dari kakinya dan kesakitan yang tidak tertanggung apabila bergerak. Hidupnya telah menjadi neraka kecil. Tetapi selepas dia mengamalkan rutin penjagaan kaki yang mudah tetapi konsisten, satu keajaiban berlaku. Bukan sahaja bau busuk itu hilang sepenuhnya, tetapi dia mendapat semula sesuatu yang lebih berharga. Keyakinan dan maruah sebagai seorang manusia. Semasa lawatan susulan, dia menangis memberitahu saya bahawa dia kini boleh berjalan ke kedai runcit dengan yakin, melawat cucu-cucunya yang dikasihi dan yang paling penting, dia merasakan dirinya sekali lagi menjadi sebahagian yang bermakna di dunia ini. Teknik penjagaan kaki yang betul memerlukan kesabaran dan perhatian yang teliti, seperti satu ritual suci. Sentiasa gunakan air suam sederhana. Jangan sekali-kali menggunakan air panas kerana suhu yang terlalu tinggi akan mengeringkan kulit dan memburukkan lagi masalah berkali ganda. Gunakan sabun berkualiti tinggi yang lembut dan luangkan masa berharga anda untuk membersihkan dengan teliti ruang di antara setiap jari kaki, di sekeliling setiap tepi kuku dan terutamanya bahagian tumit di mana sel-sel mati paling banyak terkumpul
Proses sentuhan dan urutan lembut ini bukan sekadar pembersihan, tetapi ia juga merupakan terapi penyembuhan yang hebat yang merangsang peredaran darah dengan kuat dan membantu mengekalkan kepekaan saraf yang penting. Selepas membilas sepenuhnya, pengeringan menjadi langkah hidup atau mati yang penting. Terutamanya ruang sempit di antara jari kaki, di mana kelembapan yang berterusan adalah jemputan paling terbuka dan berbahaya bagi kulat parasit. Gunakan tuala yang bersih dan kering sepenuhnya, sebaik-baiknya yang dikhaskan untuk penjagaan kaki sahaja untuk mengelakkan pencemaran silang, untuk mengelap setiap ruang di antara jari kaki satu persatu dengan berhati-hati dan teliti. Selepas itu, sapukan krim pelembap berkualiti tinggi pada tumit dan tapak kaki untuk membekalkan nutrien kepada kulit, tetapi jangan sekali-kali menyapunya di antara jari kaki kerana kelembapan berlebihan boleh mewujudkan persekitaran yang ideal untuk pertumbuhan kulat. Jika anda mempunyai kalus yang degil, gunakan batu apung berkualiti baik yang lembut dan gunakannya secara berkala dengan sabar dan bukannya cuba membuang semuanya sekaligus. Tindakan tergesa-gesa boleh menyebabkan kerosakan kulit yang serius. Kuku kaki perlu dipotong secara lurus dan tidak terlalu pendek untuk mengelakkan risiko kuku cengkam, satu komplikasi yang boleh membawa kepada jangkitan yang serius. Rakan-rakan yang dikasihi, kita baru saja bersama-sama meneroka 5 bahagian maut yang secara senyap boleh memusnahkan kesihatan anda dan memendekkan jangka hayat anda. Pengetahuan ini bukan sekadar maklumat, ia adalah kunci emas yang membolehkan anda mengambil alih kawalan sepenuhnya ke atas tubuh dan masa depan anda. Jika video ini telah membuka perspektif baru tentang kesihatan anda, sila tekan butang suka untuk membantu algoritma berkongsi maklumat yang menyelamatkan nyawa ini dengan lebih ramai orang yang memerlukannya. Jangan lupa untuk melanggan saluran kesihatan kita dan aktifkan loceng pemberitahuan agar tidak terlepas rahsia kesihatan revolusioner seterusnya yang datang dari 30 tahun pengalaman penyelidikan perubatan saya. Kongsikan video ini dengan orang yang anda sayangi. Kadang-kadang, satu tindakan perkongsian kecil boleh menyelamatkan nyawa seseorang dan mengubah seluruh keluarga mereka. Beritahu saya di ruangan komen bahagian mana dari nombor 1 hingga 5 yang akan anda mulakan dahulu. Penyertaan anda bukan sahaja membantu saluran ini berkembang, tetapi ia juga menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus berkongsi pengetahuan berharga. Ingat, kesihatan anda adalah aset paling berharga dan anda berhak mengawalnya sepenuhnya. Setiap hari anda mengaplikasikan pengetahuan ini adalah pelaburan untuk masa depan anda yang lebih cerah. Semoga anda dan keluarga sentiasa dilimpahi kesihatan yang melimpah ruah dan tenaga yang bertenaga untuk menikmati umur yang panjang bersama orang yang tersayang. Jumpa lagi di video seterusnya dengan rahsia kesihatan istimewa yang lain.